Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ni Dila nak buat puding simple yang tak payah masak. Dila guna 4 biji telur grade A yang dah direbus sampai masak, 100 ml ataupun 200 ml susu segar. Lepas tu yang ni esen vanila untuk hilangkan rasa bau telur. Lepas tu masukkan gula tepung organik. Kalau tak nak gula tepung organik, boleh pakai madu ataupun apa-apa pemanis yang ada. Lepas tu masukkan serbuk koko. Lepas tu mudah je kita blender dia sampai dia betul-betul hancur macam tu. Bila dia dah hancur, ni tekstur dia. Kalau suka cair, boleh letak 200 ml susu. Kalau tak suka cair, nak yang pekat, letakkan 100 ml saja susu segar tadi. Lepas tu sejukkan dia dalam peti sejuk, lebih kurang dalam 1 malam. Tujuan sejukkan dia sebab nak bagi puding ni kental. Yang ni kira puding coklat lah. Lepas tu taburkan dengan serbuk koko. Nah, yang ni budak-budak memang suka makan. Nak buat senang, lepas tu kenyang sekali makan. Sebab satu mangkuk ni lebih kurang dalam 2 biji telur rebus.